Salam terakhir dan salam pada follower. Bosyam Minahi bersama tim dapat menyiapkan lagi satu kenderaan iaitu 4x4 Ford Ranger T8Y Truck kepada T9 Raptor Wide Body. So anda boleh tengok hadapan anda ni macam biasa lah. Daripada muka depan kita akan tukar bonet depan, grill, bumper depan, headlamp kiri kanan dan fender depan wide body. Okey, dan di belakang white body belakang. Okey, yang penting tangki minyak cunnya. Ini bukan besi tau, tapi plastik heavy duty. So apabila kita pasang white body plastik ini, dia kurangkan bunyi. Sebab apa kita pakai ABS ni, heavy duty? Sebab dia nak mengurangkan bunyi. Nak tahu lebih lanjut, PM Bosyam. So macam biasa kita sambung balik. Kita pasang lampu belakang tail lamp T9 Raptor, kita pasang bonet belakang cover. Itu hasilnya. So kalau nak mantap pergi kereta ni, selepas pasang body kit ni, kereta ni tak mantap lagi tau. Dia kena tambah lagi aksesori yang lain daripada body kit ni, iaitu bumper belakang T9 Raptor. Tengok sebiji macam ori tau, tapi dia bukan ori tau. Ini yang kopi punya. Dan dia tambah lagi exhaust 5 inci 5 inci kiri kanan. Tapi dia punya bunyi memang padu. Nak dengar? Bosan tekan jap. Dengar dengar. Sebab kereta ni ada cut off lagi, sebab tu dia tak bunyi kuat lagi. So dekat situ dia pasang lift up daripada rack spring iaitu 3 inci. Anda boleh tengok sini. Ada sober depan dengan belakang. Dan dia pasang sport rim 20-12 JJ dengan tayar saiz 305. O-Train dia hasil dia begini. Dan dia pasang roll bar Night Fury hammer, pastikan yang original. Dia pasang side step T9 Raptor yang kopi punya, tapi besi tau. Dan dia pasang door handle ink mengelakkan daripada cala di dalam. Dan dia pasang visor, dia pasang memang T8Y Truck memang ada roof rack, tapi kita cat dengan Raptor lah. Lepas tu dia pasang side mirror ni. Yang penting side mirror ni. So anda boleh tengok, dia boleh auto flip. Lepas tu dia boleh adjust cermin ni melalui dalam. Wow. So dekat situ owner dia bagi tahu dengan Bosyam, dia nak warna lain pada lain, smart tapi cool. So color hijau ni. Dan di samping tu tak dilepaskan peluang untuk nampakkan dia lagi aura. Bosyam masukkan cat color Raptor. Nampak ni hitam-hitam ni. Daripada depan sampai tepi sampai ke belakang. Dan nak mantapkan lagi kereta ni, dia pasang roof lamp LED di atas supaya dia tak nampak kosong. Dan di samping tu dia pasang, kereta ni tak nak nampak dia pucat walaupun dah color dah cantik, kita pasang stiker Raptor. Depan, belakang dengan kiri kanan. So yang paling best sekali yang last, plate titanium memang Bosyam tak lupa punya. Dia nampakkan lagi ceria. Kan? So dah siap bahagian luaran. So kita tengok bahagian dalaman. Customer ni dia buat dalam sekali. Yang tu paling bestnya. So dekat sini dia buat custom seat, iaitu daripada kain napal. Ni kain kulit napal, kain napal lah. Ni daripada kulit napal dengan kain alcantara beldo. Dan dia punya konsep dia merah, jahitan pun merah. Anda boleh tengok dia punya memang mantul. Dia punya jahitan dia. Dan ditambah emblem Raptor dekat atasnya. So korang boleh nak letak nama apa-apa pun dekat sini. Nak main color apa-apa pun boleh. Nak custom design macam mana pun boleh. So dekat situ dia pasang steering carbon. Steering carbon. Tengok. So dia pasang casing radio dengan panel radio, panel handle tu daripada hydrocarbon ni. Hydrocarbon 4 pintu. So apabila dia dah siap semua kereta ni, apabila dia masuk lagi satu barang iaitu pedal respon daripada Alphatec. Apabila pakai rim dah besar, dah tinggi, so nak kasih power sikit.
Kalau tak pasang Alphatec pedal respon ni, kereta akan jadi lembab. Sebab apa? Kita dah tambah rim besar, tayar besar dan segala-galanya besar. Nak tahu lebih lanjut lagi, tekan bio link di atas. So, jangan lupa kita nak bagi customer suspend. Customer ni dah excited. Daripada pagi tadi dia tanya Bos Syam, "Bos Syam, kereta dah boleh ambil ke? Dah boleh ambil?" Bos Syam kata, "Sabar, Bos Syam tengah checking ni." Dia tak tahu Bos Syam tengah buat video sekarang ni. So pada korang di luar sana, kalau berminat untuk semua model kenderaan 4x4 nak makeover dengan Bos Syam, nak aura daripada Bos Syam, tekan bio link di atas atau terjah ke SQ Syamudikit untuk mendapatkan slot. So apa-apa pun kita bagi tahu customer macam mana, tengok suspend ada mantul ke tak ada mantul. So stay tune. Salam teraka dan salam pada follower. Bos Syam ini hari bersama Bro Awin. Ya. Ya. So Bro Awin ni masalahnya dia tak sabar daripada semalam lagi. Saya pun tak sabar nak siapkan kereta dia. So antara orang kata apa, Awin ni sporting lah dengan saya. Dia nak idea macam mana. Macam mana Bro Awin dengan Bos Syam apabila kita make up kereta bersama? It was really baik lah Abang Syam punya idea untuk naikkan aura kereta tu memang terbaik lah. I will tell. It's the best lah saya nak tengok. Sebab kita ada cara tersendiri untuk naikkan aura tu. Cuma sama-sama lah kita menjayakan, betul tak? Ya, betul. So Bro Awin ni dia tak sabar nak tengok. Kita nak tunjuk Bro Awin dia ada aura ke tak ada aura. Tunggu dah lihat. Jom kita tunggu, tunjuk dia. Okay, jom. So sekarang ni gelap sikit. Wah. Ni kereta Bro Awin. Macam mana? Jangan main-main. Tak tukar number plate je ke? Tu lah. Saya rasa saya tukar number plate kot. Ni macam kereta baru dah ni. It's beautiful, very beautiful. So Bro Awin boleh tengok dulu. Ni stiker body part depan kita dah tukar daripada TAY truck dengan side step, side mirror, dengan white body belakang Raptor apa semua. Dengan road bar Night Fury, dengan bumper belakang Raptor style, dengan exhaust double macam exhaust motor awak semua baik. Tapi janganlah bang, itu first punya. Nanti merajuk. Maju. So dalam Bro Awin buka Bro Awin. Tengok bahagian dalam pula, steering carbon dengan door panel cantik hydrocarbon dengan seat napal Alcantara. This is very beautiful. Terbaik lah Abang Syam. Kan? Ni buka dah, aura dah naik dah ni. Right. Dia pakai baju mafia jadi ni. Welcome to the mafia. Betul. Okey, setelah Bro Awin tengok, apa yang Bro Awin boleh cakap untuk follower Bos Syam ataupun kawan-kawan Bro Awin di luar sana? Okay guys, first thing first, kereta is I will give 100 out of 10. Very unexpected. Apa yang saya bayangkan dan apa yang saya dapat ni, macam ni aura dia 100 kali lebih baik lah. This is something puas hati lah. You guys can percayalah dengan Abang Syam punya air tangan ni. Saya tengok video dia and I come here and I say the same thing. Dia tak kecewakan langsung lah. I will tell this is the best lah. This is the best. Keep it up guys. Apa-apa boleh roja Abang Syam 4x4x4. So pada korang di luar sana, kita Project Car ni kita ada bagi waranti untuk part-part by item. Dan Project Car kita akan pantau dalam masa sebulan ke 3 bulan. So ada masalah teknikal ke apa ke, kita akan tanggungjawab untuk membuat balik ke macam mana. So barang-barang yang kita lampirkan ada waranti, itu sahaja. So jangan takut, kita akan ajar macam mana nak handle kereta ni. Betul? So lepas ni ada ketua teknikal saya, dia akan terangkan A sampai Z. Ni bawa ni macam nak bawa kapal terbang ni lepas ni. Sebab dia punya
lenggok dia apa saya semua nampak lain. pun macam bukan Kan? ni. Maksud saya nak ni pakai spek jap nampak Pakai kata spek saya. lah, cuba check pakai. dulu. Wow. Oh, kita saya. So, terima kasih Bro Awin support Bosham dengan tim-tim Bosham. Terima kasih juga, bang. You kept your word. Awak sempoi. Sempoi. Ya, bagi tahu customer paling sempoi. Benda ni kita nak make up kena happy betul. Ya, bang. Jangan bagi tegang ke apa ke. Benda nak happy betul. Sure, Benda boleh bawa cerita betul tak? Ya, betul. Kita buat dia bukan dia buat kita betul tak? Kita buat dia. Ya, betul. So apa-apa pun pancarkan aura bersama Syam Body Kit. Syam Body Kit. Alright.